Hari ni punya video, saya punya pintu bengkel dah siap. Macam. So, macam mana saya buat? Jom. Okay, saya nak buat pintu. Ada dua pintu saya nak buat, belah kanan dan belah kiri, yang boleh jenis buka ke tepi ni. Sebab pintu ni akan jadi macam macam acoustic panel lah, supaya saya punya bengkel ni tak berapa bising lagi. Trik yang saya akan gunakan untuk buat pintu ni dia lain sikit. Sebab saya jumpa dekat YouTube. Agak unik lah, berbeza dengan tutorial-tutorial lain yang saya tengok, dan saya ingat nak gunakan dia punya trik dalam video ni. Orang yang bertukang tengok okey tak okey cara ni. First step, saya terus pasang hinge, dia punya engsel dia. Biasa saya tengok orang buat pintu ni, dia buat dia punya frame dulu, baru dia letak engsel bagai ni. Untuk video ni saya nak terus buat pintu dekat tempat pintu saya. Jadi saya ukur kiri kanan dulu, dia punya kelebaran dia sama tak atas bawah. Saya tengok sama, okey. Saya ambil kayu, okey, dan saya ukur. Saya dapat dalam 110 cm. Jadi saya nak kurangkan 2 cm supaya ada ruang 1 cm di kiri dan kanan pintu. Saya test letak dulu, tengok okey tak, dia punya jarak dia semua okey. Dah okey macam ni, saya akan clamp. Saya letak penanda kat sini supaya dia tersangkut saya punya bingkai pintu tu. Okey, letak clamp sini satu dan saya cuba skru. Ini mungkin tak straight sangat lah lagi, tak apa. Saya skru satu saja dulu. Kemudian baru saya adjust sebelah lagi. Okey, timbang air, bagi level. Dah level okey. Saya ketatkan saya punya clamp dan saya skru saya punya engsel yang dekat kayu tu. Settle batang atas bawah tu, saya nak buat tongkat pula untuk pintu atas ni supaya dia tidak terjatuh kat bawah. Okey, ada support dia ni. Sini sikit, sana. Mesti buat bentuk macam ni tau, jangan terbalik. Sebab kita nak pastikan yang atas ni tak terjatuh kat bawah. Kalau tak, nanti pintu kita akan terlondeh je ke sebelah tu. Sekarang saya ukur atas bawah pula. Okey, dapatkan dia punya ketinggian. Dan sama macam tadi, saya buang 2 cm untuk atas bawah ni. Kalau tengok cara saya potong macam ni, dia agak berbahaya sebenarnya. Dia boleh buatkan kickback. Sekejap lagi saya tunjuk cara yang betul. Ini first papan untuk pintu saya. Okey, susun elok-elok. Lepas tu kita skru. For disclaimer, ini pintu pertama saya buat. Boleh lah. Okay, dah settle satu papan tu, saya teruskan beberapa papan sampai habis kiri kanan tu. Papan yang saya beli ni dia ada slot tu, jadi senang sikit nak susun macam ni, air tu tak adalah masuk ke dalam. Untuk potong kayu panjang dengan selamat guna circular saw, saya prefer cara ni. Bawah tu kita letak satu kayu yang kita akan korbankan sikit, lepas tu kita potong. Barulah masa kita potong tu tak ada risiko untuk kickback. Sangat rendah risiko dia, sedap sikit motongnya. Dan potongan kayu kita pun akan lebih kemas, tak adalah terkopek-kopek kat bawah tu. Okey, dua pintu saya dah settle. Satu pintu sebelah sini. Okey. Itu satu pintu dan itu satu lagi pintu. Nak tutup pintu ni pula macam mana? Contoh saya tutup. Okey, satu pintu saya tutup macam ni. Okey. Dan satu lagi, jap. Op. Jap ni. Dua ni tutup macam ni. Pintu yang ini saya akan pakai selak. Saya akan pakai selak yang ini. Nampak, kita akan skru kat sini. Skru sini. Skru macam ni. Lepas tu dah skru macam ni, kita tutup. Tutup macam ni. Dia akan tutup kat sebelah sini. Bila dia skru macam ni, dia akan tutup lah dia punya skru ni. Kalau kita pakai selak jenis macam ni, dia tutup. Kalau kita tutup macam ni, dia punya skru ni expose. Bila skru expose, saya tak nak orang boleh buka daripada luar skru ni. Itu yang ni. Dan sebelah lagi, saya akan pakai selak yang biasa ni. Ni sekejap, saya buka ni ke sana, pergi sana. Yang ni pintu ni. Pintu ni saya akan ni. Pintu yang ini saya akan letak selak dekat dalam. Macam ni. Tapi selak ni saya tak adalah direct dekat sini. Saya akan letak kayu, baru letak selak atas tu. Dan saya akan buat lubang dekat sini. Supaya
selak ni boleh tolak nanti masuk lubang kat dalam kayu tengah ni. Alright, jom. Sini saya letak kayu kat belakang tu, satu kayu yang lebihan saya supaya kukuh sikit bahagian kunci ni. Tak naklah papan ni rosak nanti kan letak kunci. Okey. Skrukan. Buat lubang untuk saya punya selak. Tapi nanti kemudian saya akan letak besi lah biar kukuh sikit. Saya test. Alright, settle. Sebelah lagi. Nice. Okay, so settle basic pintu. Tapi kalau nak kata pintu ni sangat-sangat kuat, tidaklah. Ini boleh level-level pintu untuk reban bengkel macam tu yang simple, yang tak berapa strong tu boleh lah. Sebab tu bawah tu mesti bergoyang sikit. Dia agak fleksibel lagi kalau kita tutup sini. Kan, tutup sini. Still kalau tutup atas tu, sini boleh lagi ditarik. Mungkin kalau orang betul-betul nak kopak, boleh je stick kopak. Itu nanti saya akan improve. Di mana plan saya masa depan, dekat bawah ni semua, bawah ni dengan atas ni saya nak pakai besi. Yang besi tu dia akan bentuk, saya boleh macam, saya tahu nak pakai apa dia, boleh ada mechanical sikit konsep dia akan tutup macam tu. So besi tu semua bila saya nak kunci pintu ni, bukan kunci kat sini nanti. Itu kemudian punya video. Ini sementara je. Dia akan kunci kat sini. Saya pilih bila nak buka pintu, besi tu akan terbalik macam ni. Bila nak tutup pintu, besi tu akan terpusing, tutup semua ni. So kan macam bawah ni saya ada bagi ruang sikit untuk saya tahulah kayu ni akan kembang kecut berapa banyak. Tapi ni macam terlebih sikit ni. Tak apalah, balon je. Saya bagi ni 1 cm. 1 cm bawah, 1 cm dekat atas tu. Plan saya nanti saya akan tutup besi kat sini. Bila nak tutup kunci pintu, saya akan macam clamp lah. Dia akan clamp besi kat sini. Pop, terus. Besar-besar macam ni. Baru strong. Bawah dengan atas. Saya nak buat macam tu. Kat tengah dia macam ada lever dia. Saya tahu lah. Dia akan tutup macam tu. Dia akan terus ketatkan semua. Baru kunci kat tengah tu. Itu plan saya masa depan. Buat masa sekarang macam ni saja. Kat belakang pintu ni saya akan buat soundproof. Di mana saya akan gunakan ni. Ini rock wool. Ni. Nampak ni. Ada material ni. Ini kita panggil rock wool. Ini memang sangat bagus untuk menyerap bunyi. Supaya kita akan buat acoustic treatment lah. Supaya bunyi tu akan, bila bunyi pergi kat sini, dia akan banyak dimatikan bunyi dekat kita punya pintu ni. Itu plan saya. Pintu ni nanti, dia akan sentiasa bila saya kerja, dia akan terbuka macam ni. Dia akan sentiasa terbuka macam ni saja. So bila saya buat kerja kat sini, bunyi yang nak pergi ke sini tu akan diblok oleh pintu ni. Dan pintu ni ada soundproof. Itu saya punya plan. Untuk pastikan dia sentiasa terbuka, saya akan beli yang tak tahulah macam tongkat kat sini kan. Daripada sini, macam kereta punya bonnet tu, saya akan bila dah buka pintu ni, tarik besi tu, sangkut kat sini. So dah tak goyang dah. Itu plan saya lah. Untuk bahagian dalam ni, itu kemudian cerita. Ini bolehlah sementara saya simpan barang kat sini dulu, dekat frame-frame ni dulu. Nanti dah settle semua ni, baru saya properly manage saya punya barang. Kalau tengok sini ni saya punya bateri solar saya. Ini akan powerkan saya punya seluruh bengkel saya. Dan ini sponsor hari ni. Untuk video ni disponsor oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Buku dia Misi Bebas Hutang. Banyak maklumat untuk manage kewangan kita yang baik dalam buku ni. Nak pergi website dia pun boleh. Dapatkan buku ni dekat www.muhammadZulkifli.com. Okay, sekejap je kita punya slot sponsor. Okay, apa lagi? Itu je lah kot. Yang ini sentiasa dicas oleh solar. Solar saya tarik dekat situ. Ni solar panel saya. Saya akan letak solar panel ni atas bumbung saya, tapi nanti dulu. Sebab bumbung ni saya akan improve lagi. Saya akan letak kayu manis tepi ni. Kayu manis sini. Lepas tu saya ada gutter kat sini untuk air hujan turun kat bawah ni. Dia akan pergi kat gutter. Gutter ni akan turun kat sini. Sini saya akan letak satu besar gerabak tangki air untuk harvest air hujan. Bila air hujan tu terlebih, dia akan keluar dekat
longkang sana. Itu saya punya plan. Kat sini dia akan kumpul air hujan. Air hujan ni guna untuk saya nak buat projek dengan simen ke apa benda. Air-air ni nak basuh kereta ke, panjang kot basuh kereta. Maybe saya nak tu lah. Tapi lebih kepada saya nak guna untuk projek DIY saya dan juga untuk saya punya sistem hidroponik, aquaponik lepas ni kat area sini. So itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.